RWJ, berkawan dengan alam, selimut juga bersama gelapnya. Malam sepi kami berjalan, tinjau rahasia yang katanya mistik dan bahaya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, bertemu lagi dengan kita untuk series outdoor. Boleh kata outdoor lah, sebab hari ni kita nak pergi ke satu lagi air terjun yang berada di Negeri Sembilan. Hari ini J intro. Okay, kali ni J intro. Dawid hari ni dia tak berapa sihat. Okay, kalau nak tahu dekat mana, kita layan intro dulu. Okay, kali ni WRWJ akan pergi ke satu air terjun yang terletak di kawasan Kuala Kelawang, Negeri Sembilan. Tempat ni agak underrated sikit, boleh katakan tak famous. So kita nak cari tempat yang chill, santai-santai, tak ramai orang. Tak jauh pun daripada tempat parking, dalam 10-15 minit je. So kalau korang boleh tengok, dah sampai dah. Di sini ada satu tapak, boleh camping jugalah. So itulah air terjun dia. Tak tinggi pun, tapi lawa lah. Sampai. Okay, sebelum kita mandi, kita nak tengok dulu belah atas kalau ada apa-apa. So air terjun ni biasanya orang datang bila lepas turun hiking dari Bukit Batu Sawa. So kalau korang tak tahu, sebelum ni kita pernah pergi Bukit Batu Sawa, cumanya kita tak tahu air terjun ni ada. Kenapa? Ada buah apa ni? Kita tengok ada buah apa tu? Alah, buah apa ni? Jangan masuk awak. Pokok ada racun ke apa tu? Tak tahu, kau tengok pokok dia. Pokok dia besar. Pokok dia besar. Alah. Dia punya besar buah ni kalau jatuh atas kepala ni sakit je. Nampak macam batu. Alah. Baru betul-betul sampai. Baru betul air terjun dia. So tadi tu bahagian bawah dia. So ni yang bahagian belah atas.
Oh, bukan pasir pun. Dia macam teras je. Kita orang tengah cari pot berteduh sikit. Ni ada pokok. Okey, mungkin satu benda yang aku nak sebut sebelum aku turun dan mandi. J dah turun dah dekat sana tu. Tadi J tak sebut yang mana untuk datang ke Jeram Gajah atau Jeram Dagang ni, korang hanya boleh terus waste dan cari lokasinya sampai tempat ni tidak memerlukan sebarang guide ataupun permit untuk masuk. So trekking daripada tempat parking nak ke kawasan air terjun pun lebih kurang macam air terjun yang dalam video sebelum ni, ketika kita pergi ke Karak hari tu di air terjun Sungai Gapoi, lebih kurang macam sini juga. So daripada parking nak ke air terjun, kita trekking pendek sahaja. So sekejap saja kita dah sampai ke bahagian air terjun. So aku nak pergi kat J tu, J dah mula memanjat dekat batu atas tu. Aku belum pun cucah kaki lagi. So jom kita layan mandi air di Jeram Gajah atau Jeram Dagang. Let's go. We are WJ, lensa kembara dari gelak di kaki bukit hingga tawa di puncak gunung, rakam hidup dan suara, agi kisah dan makna. Hiking tawan segalanya, camping damai di jiwa, outdoor rawat bermakna, eksplorasi gelap dunia. Mandi. Okay, kalau korang tengok tempat dia tak dalam pun. Dia parat-parat lutut je. So kita nak tengok belah atas. Jom. Batu. Kita tengok belah sini macam berlumut. So kena hati-hati lah, takut licin. Boleh kata tingkat atas je lah. Atas tu ada lagi. Menelusur mencari makna, tiap langkah cerita dikongsi, tiap pandang kisah berbagi. We are WJ, lensa kembara dari gelap di kaki bukit hingga tawa di puncak gunung, rakam hidup dan suara, agi kisah dan makna.